Pada tanggal 18 Januari 26, saya telah diberi peluang untuk mengacarakan majlis Malam Serumpun Empat Legasi bertemakan Melayu Klasik. Kata-kata pujangga dan bermadah diungkapkan bagi menerajui intipati perjalanan majlis. Tetamu dan jemputan mengenakan pakaian tradisional, berbaju Melayu klasik, berbusana, berkain songket serta bertanjak. Batik lituk di atas kepala bagi wanitanya menggambarkan suasana zaman 50-an dan 60-an dahulu kala. Sungguh ayu dan jelita. Persembahan pentas juga disajikan dengan pelbagai tarian, joget tradisional dan juga dramatik bagi menyurikan suasana majlis yang penuh dengan usikan gelak ketawa, lucu yang mencuit hati dan juga menggamatkan suasana majlis.